HFMD adalah singkatan bagi Hand, Foot and Mouth Disease, penyakit tangan, kaki dan mulut dalam bahasa Melayunya. Baik. Kalau kita lihat statistik baru-baru ni, sehingga bulan April 2025, peningkatan 10 kali ganda melibatkan 5,000 lebih kes yang berada di Kelantan. Betul, Kelantan ni sungguh membimbangkan lah tentang penyakit HFMD ni. Hari ini kita bersama dengan Pegawai Perubatan UD13 Bahagian Kawalan Penyakit KKM bersama dengan Dr. Muhammad Ezri Elmi bin Muhammad Amin. Bagaimana doktor situasi terkini tentang kes HFMD di Malaysia ni doktor? Okey, terima kasih DJ. Jadi seperti yang DJ kenalkan tadi lah, HFMD ni kita panggil Hand, Foot and Mouth Disease ataupun penyakit tangan, kaki dan mulut lah. Jadi sedikit pengenalan, penyakit ni dia mudah berjangkit dan merebak, terutama dalam kalangan kanak-kanak bawah 6 tahun, dan ia disebabkan oleh jangkitan virus yang kita panggil Coxsackie A16 ataupun Enterovirus 71 ataupun EV71 lah. Selalunya HFMD ni dia bergejala ringan, tetapi dia boleh jadi serius lah jika tidak dikawal. Jadi berdasarkan kenyataan akhbar KKM pada 12 Mei 2025, iaitu sehingga minggu epidemiologi ke-17 lah. Jadi banyak 99,601 kes HFMD dilaporkan berbanding 27,236 kes bagi tempoh yang sama tahun lepas, iaitu peningkatan sebanyak 266%. Memang berkali-kali ganda daripada tahun lepas. Dan daripada jumlah tersebut sebanyak 10,421 kes, iaitu 10%, iaitu kes yang berkaitan wabak, maksudnya dalam satu pusat yang samalah. Dan manakala 89,180 kes merupakan kes yang berlaku secara sporadik. 5 negeri yang telah mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu Selangor, pertama Selangor, kedua Johor, ketiga Perak dan keempat ialah Kelantan. Dan seterusnya ialah wilayah Kuala Lumpur dan Putrajaya lah. So Kelantan kita termasuk dalam 5 negeri yang mencatatkan kes tertinggi.